Siapa kat sini yang susah sangat nak turunkan berat badan? Tak kisahlah kanak-kanak ke, orang dewasa ke, korang dah workout, korang dah jaga makan, tapi berat still sama juga. So dekat sini saya nak suggest 2 vitamin yang korang boleh amalkan. Yang pertama adalah omega 3 yang akan bantu untuk bakar lemak-lemak berlebihan, kurangkan selera makan, tingkatkan metabolism, and then pembakaran lemak juga akan jadi lebih lama dari yang biasa. Extra benefit omega 3 ni kan, dia akan bantu untuk tingkatkan fokus korang, and then juga hafalan dan memori. So kalau korang student ataupun bekerja tapi still study kan, korang patut amalkan ni. Yang kedua pula adalah lecithin. Lecithin ni kan, dia akan bantu untuk bakar lemak-lemak bawah kulit, and then dia juga akan emulsify lemak. Maksudnya dia akan pecahkan lemak menjadi kecil supaya mudah untuk dibuang. And then dia akan bantu juga untuk buang lemak dekat salur darah dan hati. So, kalau korang berminat nak dapatkan vitamin yang berkualiti dan mudah diserap, korang boleh je komen Omega Lecithin atau PM je saya atau klik je link di bio. Okay?